kita nak buat penjeri nenas, kita menggunakan nenas madu. Tengok. Kan, murah je ni. Kalau kita beli dekat pasar raya. Sebiji tu RM3.50. Okey, bahan-bahan dia macam biasa. Bawang. Kita nak manyam-manyam je. Okay. Macam biasa, kita mayamkan 1 biji bawang besar. Okey. 4 biji bawang putih. Dan 1 inci halia. Itu je bahan dia. Pertama sekali kita masukkan bahan-bahan yang kita nak tumis. 4 sekawan tu jangan lupa masukkan sambal. Kemudian kita masukkan udang kering. Udang kering. Masak sampai kuningan dia. Okey. Okey, nampak dia dah cantik tu. Dah mantap dah tu. Dia dah kuning-kuning. Kita kacau dia dah rasa macam rangup-rangup. Okey, kita masukkan rempah kari daging ataupun ayam. Kalau rasa nak bagi dia pekat, kita bubuhkan rempah sebanyak sikit. Kalau rasa nak ceroy-ceroy gitu, bubuh je sikit. Senang masak ni kalau kita rasa nak buat yang macam mana. Okey, masukkan air. Bila masak ni kan, Allahuakbar. Tak adalah kata setiap apa yang kita buat tu sempurna je. Kita rasa macam kurang minyak je. Tambah sikit minyak, tak salah pun. Yang dia kata salah tu, dia je yang betul tu kita tak tahulah. Tapi kalau rasa kurang minyak tu, kita bubuh dia. Senang aja. Okey, kacau. Biar sampai dia pecah minyak. Okey, ini dia dah pecah minyak kan? Tapi kita nak tambah air, nak bagi dia pecah lagi sekali. Bagi macam dia betul-betul masak kari rempah tu. Kita buat 2 kali. Tadi kita dah buat sekali. Kita buat air dia kurang sikit. Lepas tu dia dah pecah minyak. Lepas tu kita masukkan air sekali lagi. Kita tunggu dia sampai pecah minyak lagi sekali. Kita buat 2 kali pecah minyak tu. Dia punya minyak tu macam warna dia pekat sikit. Kalau merah tu merah pekat sikit. Okey, kemudian kita masukkan nenas kita. Okey, kita tak masuk santan lagi kan? Kita biarkan sekejap. Biar dia keluar air nenas tu. Baru kita masukkan santan. Okey, kita masukkan gula 1, 2, 3 cukup lah. Sebab kadang-kadang kita kena jaga kesihatan. Masuk 3. Nenas tu pun dah memang manis. Jadi kita masuk 3 je. Jadilah tu. Okey. Garam kita tak masuk lagi tau. Garam pun biar sikit. Lambat sikit. Gula masuk dulu.
Kalau rasa ada yang nak masuk sama garam dengan gula sekali, terpulang. Tapi akak punya cara, akak masukkan gula dahulu. Okey. Terisik ni kalau kita masuk banyak pun sedap. Masuk sikit pun boleh. Ini 2 sudu. Kemudian kita masukkan santan ayam brand. Mahal santan ni. Okey, dah. Kita masuk setengah saja. Okey. Kacau. Kita masukkan air sikit. Biar nenas tu dimasak, betul-betul masak. Okey. Kalau kita buat pejeri nenas ni, nenas tu tak masak sangat pun tak best. Jadi kita masukkan air, biarkan dia mendidih. Tengok buah nenas kita ni dah layu kan, nampak macam layu. Macam dia dah lembut. Baru kita masukkan garam ya. Masukkan garam. Masuk satu dulu. Rasa. Okey. Ni kuah dia banyak lagi. Jadi kita tak payah masuk banyak-banyak. Nanti kita kemasin. Kita nak bagi dia pekat sikit, biar tunggu sikit lagi. Nenas kita pun telah siap. Nampak? Ini kalau makan dengan apa? Pejeri nenas ni, kawan dia kalau sedapnya. Makan dengan ikan kering ke, ikan pekasam ke. Memang sedap. Jadi kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Kita jumpa lagi. Bye. Pejeri nenas. Sedap.